Cinta itu menghidupkan pengharapan. Tuan-tuan dan puan, ini yang diberitahu oleh Buya Hamka. Saya tengah baca buku Pesan Hamka kepada Pendidik dan bagaimana kita sebagai pendidik ini perlu mempunyai rasa cinta, rasa yang mendalam terhadap pelajar-pelajar kita. Kita bukan sahaja memberikan mereka ilmu, tetapi kita memberikan mereka pengharapan agar apa yang kita ajar itu mereka dapat adaptasikan, mereka boleh apply dalam kehidupan, sama ada kehidupan kerjaya ataupun kehidupan peribadi. Dan saya mengambil pendekatan bahawa siapa yang saya ajar itu, murid-murid, adalah mereka yang di bawah tanggungjawab saya. Kita boleh cakap, oh saya dah ajar, saya dah didik mereka, saya dah masuk kelas. Dan kalau mereka tak tahu apa yang saya ajar, itu hak mereka, itu masalah mereka. Tetapi saya mengambil pendekatan selagi mana mereka tidak faham apa yang saya ajar, bermakna ada sesuatu yang tidak kena. Ada gap di situ. Mungkin tentang cara penyampaian saya, mungkin tentang juga cara pemahaman mereka. Dan di sinilah saya melihat diri saya sebagai seorang pendidik mempunyai tanggungjawab untuk mengecilkan gap tersebut supaya mereka faham apa yang saya ajar dan mereka dapat menerima apa yang saya ajar kepada mereka. So, di sinilah apabila kita melihat pesan Hamka kepada pendidik, salah satunya adalah untuk mewujudkan rasa suka, rasa cinta dalam pendidikan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita banyak mendengar, banyak membaca tentang sirah-sirah baginda, salah satunya bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau masuk dulu ke dalam gua Sur untuk memeriksa keadaan sama ada binatang berbisa ataupun tidak, which is ada. Dan itulah menunjukkan bahawa rasa cinta beliau kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kepada kita, mungkin kita tidak dapat berbuat begitu, tetapi mungkin ada cara-cara lain untuk kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap dunia pendidikan yang sedang kita buat sekarang ni sebagai kerjaya, dan bagaimana rasa cinta kita kepada pelajar. InsyaAllah. Assalamualaikum.